kena tanya bakal suami lah. Nah, sebab kena discuss. Kita belah isteri dulu, belah bekas isteri dulu, lepas tu baru. Dapat beg lah. Beg nombor 1 tak korang ni. Nak kahwin dah. Blush tu. Itu lagu kahwin kak? Ya? Dia itu lagu kahwin. Abang Lu request je lagu tu. Anugerah terindah untuk abang. Cuma suruh nyanyi. Kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh, sedapnya. Cuba teka dia tu satu. Kakak kasih sayang adik kepada kakak. Kenapa lambat mandi baru? Kenapa lagu mandi baru? Sebab tu lah. Aduh. Masuk dah. Siapa yang masuk dah? Masuk dah, jen. Fokus dah. Tak fokus dah. Terima kasih for the gift. Susah-susah je. Okay. Murah rezeki awak. Tadi dah belanja orang makan. Bukan belanja bukan belanja ramai. Oh, ya ke? Ya ke seorang? Dapat beg lah. Beg nombor 1 tak Berseri korang nak ni. kahwin dah. Blush tu pink ke? Tak, peach. Peach korang. Blush tu peach. Korang okey tak tutorial ni? Apa yang diorang gelak? Selalunya kalau balik kampung ke mana? Every year selama 31 tahun ni. Beritahu umur. 13 tahun. 13 tahun. Di Johor. Di Johor, memang wajib Johor. Memang wajib lah. Okay, andai katalah kau satu hari nanti ada pasangan. Tak lama lagi dah ni. Ada pasangan balik raya pertama ni. Kampung Mira ke kampung suami, bakal suami? Kena tanya bakal suami lah. Nah, sebab kena discuss. Benda boleh bincang. Kayaknya Mira ni salah seorang isteri misali lah. Sebab apa? Kita boleh bincang. Benda boleh bincang. Kita kena selalu berbincang. Betul tak? Ya, betul. Orang Tapi kasih jadi dulu. Satu shelf di belakangku. Abang Lu nak. Hah? Kak, ni kak. Ada orang request vitamin pink. Sebab tak? Ada tu lagu Ku lelaki. cintamu. Itu lagu kahwin kak? Ya? Dia itu lagu kahwin. Abang Lu request je lagu tu. Nyanyi sikit. Ku cintamu karena Allah. Ya Allah. Banyaknya. Sebab tak? Ya ke belum request? Ya ke Ku belum request? mencintai. Belum request? Lagu tengah. Tak. Ya kan? Request lagu. Oh. Last sekali. Laju je budak ni. Kan nak last sekali. Adik memang peminat Khatami ke? Mesti. Alhamdulillah, daripada doa semua orang juga, alhamdulillah. Tadi saya dapat jumpa dia. Yang hari tu tak sihat tu, demam tu. Mungkin dia tak sihat lah. Sebab saya itu memang saya tak dapat jumpa dia. Saya dapat jumpa dia. Tapi hari ni alhamdulillah saya dapat jumpa dia. Tengok tadi pun dia kata dia demam sikit tapi tak terus sangat lah. Dia kata dia okey tadi. So, banyak bersembang dengan dia. Kau demam rindu Mungkin lah kot. Kan kita take turn. Kita belah isteri dulu, belah bekas isteri dulu. Lepas tu baru Fatimah akan beraya bersama saya. Itu kan raya ketiga keempat. Ketiga keempat bersama saya. Pertama, kedua, bersama Fas. Tapi kita tengok macam mana perbincangan lah saya dengan pihak Fas lah kan. Kalau boleh nak lama sikit lah kan. Tapi kalau kita dah ada persetujuan untuk bergila-gila tu, apa yang penting Fatimah happy lah. So raya ketiga keempat tu kalau ikut kan biru lah. Biru semua ada plan untuk baby blue. Cuma saya pun belum lagi bersempatan sebab hari tu pun meet and greet dan shooting sikit. Tak sempat lagi betul-betul shopping raya. Mungkin minggu depan kot baru bersempatan nak shopping raya betul-betul. Dan saya akan pilih baju semula untuk keluarga saya. Termenung sendiri, memendam rindu tidak menentu. Kasih suci murni yang kita bina hapus hancur Debar-debar hati saya oleh kata fitnah. Ada cinta tersakiti, kaya ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah
anugerah terindah untuk apa. Cuma suruh nyanyi. Untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Malunya hati ini, aku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Sedapnya. Cuba teka dia tu. Okey adik, kalau ada satu lagu adik nak nyanyi untuk Kaya, adik nak nyanyi lagu apa? Lagu apa Lagu apa? Yang melambangkan kasih sayang adik kepada kakak. Kamera ternampak lah. Mengarut. Baik. Baik. Macam dia pengantin baru. Jangan jangan. Tak payah, tak payah kak. Kak Yang cakap kasih sayang adik kepada kakak. Kenapa lambat pengantin baru? Kenapa lagu pengantin baru? Sebab tu lah. Aduh. Nanti orang baru nangis. Mu nangis. Okay, sedih. Betul. Kenapa sedih? Wanita terakhir. Sedih sebab nanti kalau akak dah sedih lah. Sedih. Dah meninggal. Maksud dia dah meninggal dari dunia tu. Roger. Hira jangan lupa ada mic. Tak ada. Tak cakap pasal ni je. Pasal Kenapa? Kena nilai ke? adik, nothing's gonna change my love for you. Jom duet. Jom. Dengan Anis sekali. Tak nak. Tak nak. Ada sushi je. Ada macam terik. Kakak sulung saya dulu kahwin, saya sedih. Dia lagi lah, kalau saya tak ada dalam hidup dia, dia mesti sedih. Tak adalah, nangis minit je. Okey, cuba tak? Sebab siapa lagi? Tadi Kak Yang lipatkan baju adik. Kak Yang lipatkan. Guys, Kak Yang masak sedap. Lipat baju, kemas. Semua dah pas dah. Okey, belum? Tapi dah booking lah. Apa booking? Booking? Apa ni? Booking ni? Booking apa? Airbnb ke? Guys. Lepas tu. Tengok benda. Tadi masa pergi balik berbuka tu, boleh Irfan ikut. Alamak, okay, tak berani tu sebab Kak Air tengah tengok saya macam ni. Maksudnya balik nanti kau cakap apa tadi kat live? Cepat Irfan. Oh, suka Pandai korang kepo Suka Abang Long dah tidur ke? Dah kot. Belum kot. Sebab tu Kak Long habis kerja pasal mesti nak call malam-malam. Nak wish dulu. Okay dah, cukup. Dia dah macam Cepatlah guys. Korang tu duduk nak korang. Kak. Nak tengok Lily. Kau Balong. Balong saya Balong. Balong, bila nak duet ni Balong? Balok, kita orang kena violation. Balong. Adik confirm je. Betul. Dia berdauh. Confirm. Serius. Nak tengok apa korang yang mana satu? Irfan spill the tea. Dia cakap apa? Bahayalah budak ni. Saya pergi minum air, dia akan aneh-aneh. Dia dah cakap apa pun. Kau cakap baik-baik je. Yang story punya. Hari tu tengok mengapi. Main raya, Mati Mati. Thank you. Belum. Dia yang blushing. Alright. Itu nampak apa ni? Sarang dia pakai floris. Nampak cantik. Dia 45, ya betul. Kan saya dah cakap Abang Long belum tidur. Tahu aja. Aduhai. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.